Okay guys, orang kaya dia tak pergi workshop tau, tapi workshop pergi kat dia. Nampak tak? Kat CCV rumah dia. 10 minutes from KCC. Jom. First and foremost, kita akan buat checking dulu. Aku suka Range Rover atau Conti. Sebab apa tau, most of it dia punya oil filter dia kat atas. Kat bawah pun okey je, not a big problem sebenarnya. Yang paling penting, akses keluar masuk senang. Tak susah macam ada orang tu dia letak lower arm tayar. Tak tahu berapa mana. Malas cakap tapi kena kecam. Cek break dulu lah. Dalam 40%, 50% ni dia lah. 30. So kira naik servis lah. Okay, bateri dia tinggal 11% guys. Kita check brake fluid dia. Tengok ni guys, merah menyala guys. It's time to change. Range Rover ni actually best pakai tau. Tapi ya, kalau nak beli Range Rover, inilah salah satu penyakit dia ialah air suspension lah. Kalau nak ganti air suspension tu sebatang 10 ke 15 ribu. Tapi pakai Range Rover kalau korang ada duit. Tak ada duit janganlah buat-buat macam ada duit. Kita dah dapat air filter dia. So nampak condition dia macam next service atau next to service dah boleh tukar. Alright, settle. Masukkan balik air filter lah. Lepas ke junior apa-apa pun. Okay, kita dah macam 5. Kita jump 4. Sekarang kita kena buka cover dulu. Baru kita drain lah. First things first, kita drain dulu lah. Kita suruh budak dah jump 4 buat lah. Macam tu. Macam tu. Satu drain. Of course lah kita nak tukar filter lah. Ini dia. Alright guys, macam biasa korang kena tengok dulu lah berapa banyak o-ring ada. Kalau kat sini ada satu o-ring je. Cabut o-ring lama. Masukkan o-ring. Orang kata kan, kereta mahal mesti servis mahal. Betul ke? Korang rasa kan, servis kereta ni berapa? Cuba korang komen dulu. Dah ke tak? Okay dah. Dan last, kita dah keluarkan kopi ais. Kena masukkan teh ais. Teh ais. Alright. Okay, settle. Last kali cabin filter. Oh Allah, ada snow. Okay, dah settle. Kita bagi budak jalan 3 pula. Nah, tolong. Alright guys, settle. Kita servis satu Land Rover Vela. So anyway, orang kaya kat luar sana jangan pergi workshop. Workshop datang kat kita orang. Apa-apa Roger je, macam AutoCare. Bye.